Dan mad iwad ini dia berlaku ketika waqaf sahaja. Ketika wasal tidak akan berlaku mad iwad. Okey, jadi hari ini apa contoh mad iwad sebelum kita masuk tajuk baru ni? Contoh mad iwad apa? Wa kana Allahu ghafurar rahima. Mana mad iwad? Rahima ketika waqaf. Okey, kalau ketika wasal dia tak jadi mad iwad, dia akan jadi hukum biasalah, nun mati ataupun tanwin bila berjumpa dengan huruf-huruf hijaiyah. Okey, pada pagi ini kita masuk tajuk yang baru, iaitu tajuk mad silah sughra. Masih lagi dalam kita kata bahagian mad asli. Faham tak faham ni? Masih lagi di bawah kategori mad asli. Bila kita kata mad asli ni dibaca, kalau dia duduk di bawah mad asli, dibaca berapa harakat? Baca berapa harakat? 2. Jadi mad iwad, ini mad badal. Mad badal belum lagi kan? Mad iwad, mad tamkin, ini semua dipanggil al-mulhaq bi maddil asli. Mulhaq bi maddil asli. Semua dibaca 2 saja. Okey, seterusnya kita pergi kepada muka surat yang ke-104. Tajuknya mad silah sughra. Mad silah sughra. Semula buka Okey, tengok ta'rif dia, pengertian mad silah sughra. Mad yang berlaku ketika wasal sahaja, iaitu pada huruf ha dhamir yang berada antara 2 huruf berbaris, serta selepasnya bukan huruf hamzah. Itu maksud maksilah. Yang pertama dia kata maksilah tu macam mana? Maksilah tu berlaku ketika wasal sahaja. Kalau mad iwad berlaku ketika waqaf sahaja, kan? Kalau maksilah sughra dia berlaku ketika waqaf, ketika wasal sahaja. Kalau ketika waqaf dia tak jadi maksilah sughra. Dia berlaku pada apa? Pada huruf ha dhamir. Ha dhamir tu maksudnya apa? Dhamir maksud apa? Kata ganti nama diri. Kan? Kata ganti nama diri. Jadi maksilah ni dia hanya berlaku pada ha dhamir saja. Pada huruf-huruf yang lain tak akan jadi maksilah. Faham tak faham? Berlaku pada ha dhamir saja, yang berada antara 2 huruf berbaris. Maksudnya bukan semua ha dhamir akan jadi maksilah, tak. Tapi ha dhamir yang terletak antara 2 baris. Apa maksud antara 2 baris? Huruf sebelum berbaris, huruf selepas pun berbaris. Ha dhamir duduk di tengah-tengah. Faham? Ketika itu baru akan berlaku ha dhamir. Itu syaratnya. Kalau dia berlaku sebelum, bukan antara huruf yang berbaris, maka dia tak boleh jadi maksilah. Okey. Serta selepasnya bukan huruf hamzah. Selepas ha dhamir tu bukan huruf hamzah, baru dia akan jadi maksilah sughra. Kalau selepas huruf ha dhamir huruf hamzah, dia jadi maksilah juga, tapi maksilah kubra ataupun maksilah tawilah. Yang tu kita akan belajar pada kategori mad far'i nanti. Mad disebabkan hamzah. Okey, faham tak faham maksud maksilah? Usah ulang sekali lagi. Maksilah tu apa? Dia ada berapa tu? Kena ingat tu. Kena ada 4. Kita kata 4 sebab ataupun 4 kearifan, 4 sifat maksilah sughra. Yang pertama berlaku ketika wasal sahaja. Dan yang kedua berlaku pada ha dhamir saja. Tulis yang kedua, garis tulis yang kedua. Yang ketiga, dia berada antara 2 huruf yang berbaris. Yang keempat, huruf selepasnya bukan
Huruf selepasnya bukan hamzah. Kalau huruf selepasnya hamzah, dia tak jadi maksilah surah, dia jadi maksilah kubra. Okey, selesai. Tanda maksilah. Yang pertama, tanda huruf waw kecil selepas ha dhamir yang berbaris di depan. Jadi tanda maksilah macam mana? Ada huruf apa? Huruf waw kecil. Waw kecil, kan? Waw kecil dan sebelumnya berbaris depan. Itu tanda. Tapi kita akan tengok contoh. Yang kedua, tanda maksilah adalah akan ada tanda huruf ya kecil. Ya kecil selepas ha dhamir yang berbaris kasrah, yang berbaris di bawah. Jadi kalau kita tengok ada waw kecil, ada ya kecil, waw kecil sebelum dia baris depan, ya kecil sebelum dia baris bawah, maka nyatalah bahawa itu adalah hukumnya apa? Mad silah sughra. Faham tak? Itu tanda dia. Nak senang ingat, nak senang cam. Okey. Tengok contoh dia. Cuba tengok contoh. Fa'azarna bihi naq'a. Mana maksilah? Bihi. Kan? Jadi dia berlaku kalau wasal saja. Kalau kita waqaf fa'azarna bihi, jadi tak maksilah. Tak jadi. Jadi berlaku ketika wasal sahaja. Berlaku pada ha dhamir. Bihi, hi itu ha dhamir. Kan? Kata ganti nama diri. Dan berlaku antara dua huruf berbaris. Bihi naq'a. Mana dua huruf berbaris? Bi dengan na. Ha dhamir tengah-tengah. Kan? Dan berlaku selepasnya bukan huruf hamzah. Selepasnya huruf hamzah tak? Tak. Huruf apa? Huruf nun. Kan? Selain hamzah. Jadi dia maksilah. Maksilah apa? Surah. Ataupun nama lain maksilah qasirah. Qasirah lawan dia tawilah. Qasirah tu pendek. Sebab apa pendek? Sebab baca dua harakat saja. Kalau maksilah tawilah, yang selepas dia hamzah tu dia boleh baca sampai dia macam mad jaiz 2, 4, 5 harakat. Okey. Fawasaqna bihi jam'a. Bihi maksilah. Innal insana li rabbihi lakanud. Li rabbihi maksilah. Dua harakat saja. Itu kalau sebelumnya baris bawah. Dan tandanya apa tadi tu? Tandanya apa? Bihi tu. Tandanya apa? Tanda maksilah kat sini apa? Kamu ni dengan ustaz ke dengan dekat mana ni? Tandanya apa? Memang duduk antara dua huruf yang berbaris. Tapi tanda, kan kita dah sebut tadi tanda maksilah. Ada apa? Ada waw kecil, bihi waw. Ya kecil lah. Ya kecil tu apa? Mana satu yang kecil? Yang begitu. Itu ya kecil. Faham tak faham? Itu tanda dia. Okey. Seterusnya tengok contoh yang kedua. Fa'amma man khaffat mawazinuh. Wa amma man khaffat mawazinuh. Okey. Mana satu hal dhamir? Mana satu hukum maksilah? Bawah. Mawazinuhu fa'umuhu. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa'ummuhu hawiyah. Ada dua. Satu mawazinuhu fa'ummuhu hawiyah. Berlaku pada hal dhamir. Berlaku pada ketika wasal saja. Kan kalau ustaz waqaf mawazinu tak jadi maksilah. Tapi kalau ustaz waqaf tak jadi maksilah. Tapi kalau ustaz waqaf wasal baru jadi maksilah. Qasirah. Mawazinuhu fa ummuhu. Berlaku pada dhamir, berlaku antara dua huruf
berbaris. Okey. Kemudian huruf selepasnya bukan huruf hamzah. Jadi maksilah qasirah. Sebab apa dia tak sebut maksud? Kan senang kalau dia cakap mad asli. Senang nak ingat. Sebab apa? Semua boleh jawab. Macam mad iwad. Baik sebut mad asli. Kenapa yang ni tak sebut mad asli? Bagus. Dan sebab mad silah sughra ni dia hanya berlaku ketika wasal saja. Kalau mad asli, waqaf ke wasal tetap berlaku mad asli. Faham tak faham ni? Kalau mad asli berlaku ketika wasal dan waqaf. Tapi kalau mad silah sughra dia hanya berlaku ketika wasal sahaja. Tidak ketika waqaf. Sebab itu dia namakan dengan mad yang lain. Okey. Contoh tidak berlaku mad. Tengok tu. Sebelum ha huruf mati. Sebelum ha dhamir tu huruf mati. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Mana satu ada ha dhamir kat sini? Mana satu ada ha dhamir? Anzalnahu ada ha dhamir tapi jadi tak maksilah. Sebab apa tak jadi maksilah? Sebab sebelum dia huruf mati. Mana mati? Nahu. Lam tak? Anzalnahu. Nahu. Alif tu mati. Sebab dia dah kata dah syarat dia mesti ha dhamir ni mesti berlaku antara dua huruf berbaris. Jadi dekat sini tak jadi maksilah sughra sebab sebelumnya bertanda mati. Faham tak faham ni? Yang kecil-kecil ni faham tak faham ni? Satria faham? Faham tak faham? Sebab apa? Anzalnahu fi lailatul qadr tak boleh jadi maksilah. Kita tak baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sebab apa tak baca gitu? Sebab apa tak baca panjang? Apa? Ada nun ke? Sebab ada nun. Sebab ada apa? Sebab huruf sebelum ha dhamir tu huruf mati. Faham? Faham tak faham ni? Abdul Rahim, faham kau atau tak? Lazim tak faham. Kena faham wa illa sa'ukallimu abaka. Kalau tak faham, Ustaz cakap dengan ayah kamu, Syekh Abdul Razak. Okey, Abdul Rahim boleh faham? Okey, jadi syarat maksilah ni mesti berlaku antara dua huruf berbaris. Okey, yang ni tak boleh jadi maksilah sebab sebelumnya tanda mati. Okey, tengok seterusnya. Selepas ha huruf mati. Kalau selepas ha huruf mati pun tak boleh jadi maksilah. Mukhlisina lahuddin. Kita tak baca mukhlisina lahuddin. Sebab apa tak boleh jadi maksilah? Sebab selepasnya huruf mati. Okey. Seterusnya sebelum dan selepas ha huruf mati. Kalau dua-dua sebelum ha dhamir huruf mati, selepas ha dhamir huruf mati pun tak boleh jadi mad maksilah qasidah. Wa anna 'alaihi nash'atal ukhra. Mana satu ada ha dhamir kat sini? Kalimah mana yang ada ha dhamir? Alaihi. Tapi sebab syaratnya berlaku bainal mutaharrik. Apa maksud bainal mutaharrik? Antara dua huruf yang berbaris, kan? Jadi sebelumnya mati, selepasnya mati, maka dia tak jadi maksilah, kan? Jadi seperti mana yang Ustaz sebut tadi tu, maksilah ni berlaku pada ha dhamir, tapi bukan semua ha dhamir. Ha dhamir yang duduk antara dua huruf yang berbaris. Faham tak faham sangat ni? Tapi kalau dalam mushaf dia ada tanda dia, waw kecil kalau sebelum dia baris depan, dan ya kecil kalau sebelumnya berbaris atas bawah. Okey. Okey, selesai.
Okay, seterusnya dia akan sebutkan tambahan-tambahan. Dia ada beberapa kita panggil al-mustasnayat, pengecualian. Okey. Yang pertama, cuba tengok. Semua okey Semua okey tak okey ni? Semua kena belajar sekejap lagi. Okey. Lepas ni nak main carrom ke, nak apa? Nak main benda-benda lain ke, nak main ayam ke, nak main angsa ke, boleh Ini fokus ni. Boleh tak boleh ni? Luqman. Ni siapa nama? Muhammad. Okey tak okey? Okey Ni okey Luqman. Okey. Okey berapa tahun ni? Ni berapa tahun? Umur berapa? 11. Kecil lah. Bila Ustaz tengok kamu kecil-kecil ni, Ustaz teringat dulu Ustaz hafal Quran macam ni Umur 10 tahun Ustaz hafal Quran. Kat Kelantan, bukan kat Melaka. Ustaz duduk Melaka, hafal Quran dekat Kelantan. Jauh kan? Jadi bila sebenarnya bila budak-budak kecil-kecil macam ni, dia bukannya lagi payah nak hafal Quran ataupun lagi payah nak faham. Dia sebenarnya lagi senang kan? Lagi senang nak ingat Quran kan? Lagi cepat hafal sekejap dah masuk kan? Sebab ni kecil-kecil ni dia mesti suci lagi. Macam Abdul Rahim ni kan, suci lagi, tak ada dosa dia, betul tak? Buat mana? Siapa nama? Syakir, ada dosa? Tak ada dosa kan? Kecil lagi Sebab itu kena itulah, kena sungguh faham, kena sungguh-sungguh. Boleh tak boleh ni? Kecil-kecil 10 tahun hafal Quran dulu Ustaz. Hantar nak panjang kan? Bila nak balik, kalau waktu lepas cuti nak balik kat sekolah kan, pergi stesen bas, mak ayah tak hantar kat sana tu, jauh naik bas, menangis dalam bas kan? Tapi kena belajar betul-betul okey pastikan berbaloi lah. Okey, lepas ni semua ingat Quran. Okey, semua mantap hafalannya, tajwidnya. Boleh tak boleh ni? Yang kecil-kecil dengan yang besar-besar. Yang besar lagi dah kena bagus kan? Kena ni macam Luqman Al-Khair, bukan setakat boleh sambung, tapi dia ingat nombor ayat. Itu yang bagus. Nombor ayat kan, nombor muka surat, itu bonus kan? Tapi yang paling penting, bila kita baca ayat, dia boleh sambung kan? Bacaan yang bagus okey, itu selingan je nak hilangkan boring, nak hilangkan mengantuk okey. Okey tak okey ni? Zuhir okey. Okey, tengok tu dia ada tambahan. Yang pertama, termasuk dalam hukum maksilah, iaitu huruf ha pada isim isyarah. Isim isyarah dah pernah belajar Ustaz? Belajar kan? Ustaz tentu belajar. Ustaz Suhaib dah masuk tajuk isim isyarah. Dia tak belajar kawain, dia belajar nama ke kalimah apa? Lughah Arabiah, kalimah-kalimah itu lah. Isim isyarah. Isim isyarah tu kata tunjuk. Kita nak tunjuk orang, ini, itu kan? Hada, hadihi, dalika, tilka, haula, ulaika. Okey. Jadi dia kata maksilah huruf ha yang pada isim isyarah jika berada antara dua huruf yang berbaris. Contohnya, wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min 'indillah. Okey. Hadhihi naqatullahi lakum ayah. Dia kata, maksudnya dia kata termasuk akan jadi hukum maksilah adalah huruf ha dhamir yang pada isim isyarah. Hadhihi. Hadha boleh jadi maksilah. Hadha. Boleh tak jadi maksilah? Tak boleh. Sebab apa? Sebab apa hadha tak boleh jadi maksilah? Sebab tak ada ha dhamir lah. Kan kita dah cakap tadi, maksilah ni dia hanya berlaku pada ha dhamir saja. So hadha tak ada ha dhamir, tak boleh jadi maksilah. Jadi kalimah yang ada ha dhamir saja boleh jadi maksilah. Jadi dia kata
Termasuk juga hukum maksilah apabila berlaku hal dhamir itu pada isim isyarat. Bisa tak kan? Okey. Dan kita tengok dia punya hal dhamir itu, hal dhamir yang ada pada isim isyarat sebelum dia berbaris dan selepasnya pun berbaris. Okey. Jadi maksilah qasirah. Okey, yang kedua tambahan ni terdapat satu maksilah dalam Al-Quran yang berlaku tanpa berada antara dua huruf berbaris. Kan kita dah sebut tadi tu, syarat jadi maksilah qasirah apabila berlaku bainan mutaharrik, apabila berlaku antara dua huruf berbaris. Tetapi ada satu kalimah dia tidak menepati syarat tapi jadi maksilah. Faham tak faham? Kalimah ini dalam suratul Furqan. Kalau ikut syarat tak boleh jadi maksilah. Tetapi di sini Hafs an Asim, riwayat Hafs an Asim dibaca dengan maksilah. Satu kalimah ni je, yang lain tak jadi maksilah. Tengok, yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Mana satu? Kalimah yang mana? Fihi muhana. Kalau ikut syarat boleh jadi maksilah tak? Tak boleh. Sebab apa tak boleh jadi maksilah? Sebab huruf sebelumnya mati. Ya atau mati. Kan? Tak boleh jadi maksilah. Tetapi dekat sini dipanggil mustasnayat, yang dikecualikan. Dekat sini saja satu kalimah ni dalam Al-Quran. Walaupun tidak menepati syarat maksilah, tetapi dia jadi maksilah. Fihi muhana. Sebab tu ada tanda yang kecil. Okey. Jadi dalam suratul Furqan. Dekat yang lain tak jadi maksilah. Dan contohnya kalimah dzalikal kitabu la raiba fihi. Kan? Fi hudan lil muttaqin. Betul tak? Kat situ kita nak baca mana kalau kita wasal? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. La raiba fihi hudan lil muttaqin. Kita baca yang mana? Yang pertama. Baca pendek kan? Sebab dia tak jadi maksilah. Yang jadi maksilah ni yang dalam suratul Furqan saja. Faham tak faham ni? Wahbah Zuhaili, faham tak faham? Faham Okey, selesai. Seterusnya yang ketiga, terdapat satu tempat dalam Al-Quran yang tidak berlaku maksilah meskipun berada antara dua huruf yang berbaris, iaitu wa in tashkuru yardahu lakum. Yang ni, yang ketiga ni sepatutnya dia jadi maksilah, kan? Tapi dekat sini tak jadi apa? Maksilah. Walaupun berlaku antara dua huruf yang berbaris. Ini kena ingat. Jangan baca panjang pula yardahu lakum. Kalau ikut kaedah jadi maksilah, tapi kat sini tak jadi maksilah. Faham? Jadi dua kalimah ni kena ingat. Fihi muhana dengan yardahu lakum. Fihi muhana kalau ikut syarat tak boleh jadi maksilah, tapi dibaca dengan maksilah. Yardahu lakum kalau ikut syarat jadi maksilah, tapi tidak dibaca dengan maksilah. Faham tak faham ni? Wa in tashkuru yardahu lakum. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, terdapat tiga tempat dalam Al-Quran iaitu hal dhamir dibaca dengan sukun walaupun ia berada di antara dua huruf yang berbaris. Kalau ikutkan yang ni kena baca dengan maksilah, tapi dekat sini dia tak dibaca dengan maksilah sebab dia dibaca dengan sukun. Qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hashirin. Kalimah yang mana? Arjih. Kita tak baca arjihi lah. Arjihi wa akhahu, tak. Arjih. Sama macam dekat bawah tu. Qalu arjih wa akhahu wa ba'ath fil madaini hashirin. Idhab bi kitabi hadha fa'alqih ilayhim. Kita tak baca fa'alqihi. Fa'alqih ilayhim. Okey. Sebab kalau ikut syarat dia jadi maksilah, kan? Sebab dia berlaku antara dua huruf yang berbaris. Tapi
Tapi kat sini ha tu dibaca dengan sukun. Kalau riwayat lain, qiraat lain dibaca. Dan kalau qiraat Ibnu Katsir, dua orang perawi Bazzi dengan Kumbul, yang tu maksilah semua dibaca dua harakat. Kan? Dibaca dua harakat. Wa akhahu wa arsil, kan? Dibaca panjang. Semua ada ha dhamir, dibaca dua harakat. Itu kalau itulah qiraat Imam Ibnu Katsir. Okey, itu yang keempat. Yang kelima, tidak termasuk dalam hukum maksilah jika huruf ha tersebut adalah huruf asal kalimah, walaupun berada di antara dua huruf yang berbaris. Contohnya, lakum fiha fawakihu katsiratun wa minha ta'kulun. Qalu ya Syu'aib ma nafqahu katsiran mimma taqul. Yang ni tak jadi, tak dibaca dengan maksilah, walaupun dia berada antara dua huruf yang berbaris. Sebab apa tak dibaca dengan maksilah? Bukan dalam satu kalimah. Sebab apa? Ya, sebab dia asal kalimah. Fawakihu tu, buah-buahan kan? Fawakihu tu, hu tu bukannya dhamir, bukannya maksudnya. Itu asal kalimah. Begitu juga nafqahu. Hu tu bukan ha dhamir, hu itu merupakan asal kalimah daripada faqihah. Faqihah yafqahu. Nafqahu. Faham tak faham ni? Jadi jangan kita baca lakum fiha fawakihu katsira. Salah. Kan? Fawakihu katsira. Qalu ya Syu'aib ma nafqahu katsira. Jangan baca ma nafqahu katsira. Salah. Okey. Maka selesailah kita berkenaan dengan huraian dan juga penjelasan maksilah sughra. Maka selesai kita ke semua perbahasan berkenaan dengan tajuk mad asli dan juga bahagian-bahagian ataupun jenis-jenis mad yang terletak di bawah bahagian mad asli. Jadi insya-Allah pada kelas yang akan datang kita akan masuk pada mad yang kedua, mad far'i. Dan mad far'i. Okey, jadi kita harapnya semua faham berkenaan dengan tajuk yang kita belajar. Okey. Jadi untuk bacaan ayat sampai ayat yang ke berapa? Akhir juz 6. Situ kan? Boleh ahli kita bila tahu fi akhir juz 6 boleh buka ayat tak hafal lagi boleh buka. Okey, macam biasa Ustaz baca kamu ikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghayral haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qawm. ولا تتبعوا أهواء
لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون Selesai, siapa baca? Siapa nak baca? Abdul Rahim, Iqra ya Abdul Rahim. Ya Abdul Rahim, Iqra الآية الأولى. تفضل. Banyak lagi. Ya. Banyak lagi. Wala tattabi'u. Banyak. Jangan tattabi'u. Wala tattabi'u. Wala tattabi'u ain. Ni tengah rongkong kita dah belajar. Au. Kamu itu kamu punya ain macam di khayshum, macam di hidung. Au tengah rongkong. Okey, Abdul Rahim, ada tak hukum maksilah dalam ayat ini? Maksilah ada tak ada?
Abdul Rahim. Wa adallu katsira. Mat apa tu? Abdul Rahim. As'aluka su'alan. Wa adallu lu. Mat apa? Mat asli ya. Berapa harakat? 15 ke 20 harakat? 2 harakat. Okey, 2 harakat. Okey, bagus ya, Abdul Rahim. Okey, seterusnya minta Wahbah Az-Zuhaili. Iqra ya Wahbah. Naub, depan naub yang okey, bagus. Wahbah Az-Zuhaili. Okey, ada tak hukum maksilah ayat? Tak ada lah. Okey, tak ada. Okey, ala lisani Dawud. Itu mak apa? Dawud. Tu ada waw kecil. Mak apa tu? Apa? Dawud. Mat apa? Apa maksilah pula? Ada hadamir kan? Memang ada waw kecil, tapi dia berlaku dekat hadamir ke tak? Dawud tak ada hak. Tak ada kan? So, bukan maksilah. Mat asli kan macam biasa. Okey. Faham tak ni? Okey, seterusnya minta baca ni. Yang kecil ni siapa? Muhammad. Iqra ya Muhammad. Kan irfa' sautak. Okey, bagus. Okey, ada hukum maksilah dalam ni. Muhammad munkarin fa'aluhu la bi'sa. Boleh jadi maksilah. Fa'aluhu. Itu hadamir tu. Jadi maksilah. Tak, sebab apa tak jadi maksilah? Sebab apa tak boleh jadi maksilah? Fa'aluhu. Kalau ikutkan hadamir, sebab tak jadi maksilah. Apa? Memanglah waqaf. Tadi kan waqaf. Tapi kalau ustaz baca terus, ustaz baca fa'aluhu la bi'sama ke fa'aluhu la bi'sama. Masa tu betul. Fa'aluhu la bi'sama ke fa'aluhu la bi'sama. Banyak. Jadi maksilah. Tadi kamu kata tak jadi maksilah. Mana satu ni Muhammad? Sekali lagi, ustaz tadi tak tanya kamu ayat yang kamu baca tadi tu ada maksilah tak? Kamu cakap tak ada. Masa bila ustaz dah cakap-cakap kamu kata ada. Ada ke tak ada? Maksilah. Ada. Ada. Fa'aluhu tu jadi maksilah ke tak? Muhammad. Yang kecil-kecil ni boleh jawab. Jadi maksilah ke tak? Tak, sebab apa tak jadi maksilah? Kepala ke nak jawab soalan? Sebab apa tak jadi maksilah? Yang kecil-kecil ni. Sebab sebelum ni tak ada huruf mati. Tak ada huruf mati, tak ada huruf mati. Fa'aluhu. Ada huruf mati ke tak ada huruf mati? Fa'aluhu. Kamu ni faham tak faham ni yang kecil-kecil ni? Sebelum ni huruf mati ke huruf baris? Fa'aluhu la
bimbing sikit ni. Kalau Khair Luqman, adik yang dulu ajar sikit. Ni Syafiq Kairi, tolong sikit ni adik-adik ni. Fa'aluhu labi sama. Okey, mana ha dhamir yang kecil? Mana ha dhamir? Hu ni ha dhamir. Okey, ustaz punya soalan, adakah dia boleh jadi maksilah ke tak? Boleh jadi maksilah ke tak? Boleh. Maksudnya kalau kita wasal, kita baca kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labi sama. Baca gitu. Gitu. Macam tu baca. Kalau macam tu, ada tak tanda dia? Waw kecil ada tak? Waw kecil tak ada. Itu kamu cakap baca maksilah, ada satu ni. Boleh jadi maksilah tak? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab sebelum dia huruf mati. Yang ni, waw ni mati. Kan kita dah cakap tadi tu, syarat maksilah tu dia kena apa? Yang kecil-kecil ni, syarat maksilah dia kena apa? Berlaku antara dua huruf yang berbaris. Dia kena ha dhamir, kan? Contoh ha dhamir, sebelum dia berbaris, huruf selepas sebelumnya berbaris, selepasnya pun berbaris. Faham tak faham? Faham tak faham ni anak-anak? Jadi yang ni sebelum ha dhamir ni mati ke berbaris? Mati. Jadi maksilah ke tak? Zuhair, baca maksilah ke tak? Tak. Faham tak? Sebab apa tak boleh baca maksilah? Sekali lagi, sebab apa tak boleh baca maksilah? Sebab huruf waw tu mati. Faham? Sebab syarat maksilah dia mesti huruf yang berbaris. Okey tak okey ni? Satu jam. Anak-anak kecil ni dia macam khayal-khayal. Dia fikir Naruto, Doraemon semua. Jadi kamu dah hafal Quran, tak boleh dah fikir macam tu. Faham? Fikir belajar, fikir tajwid semua. Faham? Okey, ustaz dulu kecil-kecil macam ni, dah belajar tajwid dah. Betul kecil-kecil. Jadi kena faham lah. Okey, seterusnya minta baca ayat yang seterusnya. Ni irsyad. Voice. Kopiah baru. Okey, baca voice. Inna a'tayna. Kamu macam mana tawa kathirah? Kesukaan air di muka. Anfusuhum wa fil adabi hum khalidun. Okey. Sakhitallah. Hukum apa tu? Kita dah belajar dah. Hukum nun mati dah belajar kan? Nun mati dah belajar ke belum? Dah kan? Hukum apa? Sakhitallah. Tapi sama qaddamat lahum anfusuhum sakhitallah. Hukum apa? Hukum apa? Ikhfa. Hakiki. Apa maksud ikhfa? Menyembunyikan bunyi dulu kan. Asalnya jadi anfusuhum. Okey. Seterusnya baca Zuhair, baca Zuhair.
Wan dengung. Wama panjang lagi tak cukup. Tarik nafas panjang sikit. Suhail. Okey, ada hal lain? Suhail. Ada maksilah? Hah? Tak ada eh? Okey. Wa ma unzila ilaihi mattakhadhu. Ini jadi maksilah. Jadi tak maksilah? Tak jadi kan? Tapi itu hal lain. Sebab aku tak boleh jadi maksilah. Bagus. Masa jawapan ni sama macam tadi. Sebab sebelumnya huruf bertanda sukun kan? Jadi syarat maksilah sebelumnya kena baris, selepasnya kena berbaris, baru boleh jadi maksilah. Faham tak faham? Okey. Okey, ayat yang terakhir baca Luqman baca. Okey, ayat berapa ni? Ayat berapa? Okey, tak apa, baca ayat. Dengung. Aqrabahum dengung. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. نصارى صاد مخرج صاد kat mana keluar? Kat mana? Kita dah belajar pada makhraj huruf. Hujung lidah betul. Berada kat mana hujung lidah? So. Dia sama, 3 huruf keluar di tempat yang sama. Sad, sin dengan zai. Az sama. Cuma yang membezakannya dari segi sifat saja. Sad. Kecil atas. Kalau kecil atas jadi payah. Macam mana? Dia kecil atas ni kecil bawah. Kecil bawah. Hujung lidah dia kecil bawah sini. Sini sad sin zai az. Cuma yang bezakan dia kalau sin dengan zai pangkal lidah ni dia mendatang sini. Kalau sad pangkal lidah mana? Kita belajar dengan sifat huruf. Pangkal lidah kat mana? Naik atas lah. Isti'la. Huruf isti'la. Apa maksud isti'la? Tinggi. Apa yang tinggi? Pangkal lidah tu akan isti'la. Apa maksud isti'la? Tinggi kan? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sabbih isma rabbikal a'la. Tuhan yang maha tinggi. Kalau isti'la minta tinggi. Apa yang minta tinggi? Pangkal lidah kita tu akan naik. Macam ni. Kalau huruf sad, hujung lidah dekat sini, pangkal lidah akan naik ke ni. Kalau sin pangkal lidah dia tak naik sebab dia bukan sifat isti'la. Kalau zai pun sama, macam tu. Kalau pangkal lidah akan naik ke dalam ni. Faham? Semua huruf isti'la ada 7 tu khusus Allah Ta'ala. Bila kita sebut, pangkal lidah kita akan naik ke dalam ni. Okey, selesai kita
InsyaAllah pada kelas yang akan datang kita akan sambung pada tajuk yang seterusnya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup kelas kita